Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Cantik betul rumahnya Mak Iman ke? Itulah, sayang betul kalau rumah ni kena tinggal. Patutlah Mak Iman suruh kita kemas rumah ni. Pandai pula dia jaga rumah ni. Wah, cantik je lagi. Korang. Iman kenapa? Iman apa? Jangan pakai. Kau tak apa ni? Tak tahu. Jom. Kau tak apa ni? Kau jemput mana? Jemput tak sampai tadi. Masa tengah kemas-kemas. Oh ni. Kau rasa ni kotak nenek aku lah. Cepat buka. Sabarlah. Sabar. Cepatlah, aku tak sabar ni. Apa ni? Surat apa ni? Surat apa ni? Ni tulisan apa? Iman, kau pandai baca tak? Pandai. Aku bacakan. Kepada pewaris masa hadapan, harta warisan Kesultanan Melaka. Itu je. Tak faham lah Iman. Itulah. Kenapa dengan Melaka ni? Kenapa dia bagi peta? Ini kan peta Melaka. Ni kau tak Formosa. Aku rasa kita kena pergi cari. Betul. Kan? Macam kan? Kita pergi tengah hari ni. Kita tolak terus. Kita pergi cari apa benda yang ada di setiap gambar-gambar ni dengan surat ni. Aku paling suka tahu macam cari ni. Kita tengok kita jumpa apa. Kita nak start dari mana? Kita start daripada kapal. Museum tu Museum Samudra. Okey.
pergi cari. Tak boleh ni untuk peta ni. Terserah nak ikut peta. Jom. Akak ni siapa? Nama aku Ratna Cempaka. Apa mahumu di sini? Saya sebenarnya nak cari Maklumat tentang sesuatu. Tentang ni. Oh, peta ini. Jangan risau. Aku boleh bantu kau. Mari. Terima kasih Ratna Cempaka. Aku kena bagi tahu dia orang ni. Alright. Korang. Tadi kan Ratna ada cakap yang Kau ni asyik Ratna. Siapa Ratna tu? Aku ni dah penat dengar kau. Ratna. Siapa Ratna tu? Oh, Laiman. Apa yang kau cakap ni? Korang tak kenal pun Ratna tu siapa. Apa Ratna tu? Ish, korang ni selalu tak faham aku. Selalu je berdua tinggalkan aku. Sarah ni dulu ni kawan aku. Kawan baik aku. Semua ni salah kau lah perempuan. Dah lah, kau ni dah melampau kan? Apa korang ni? Gaduh-gaduh pun tak guna dah. Baik kita cari solusi. Betul ke apa yang Iman cakap ni? Apa kata kita masuk balik muzium, cari Ratna tu. Mana ni? Dah kita pusing satu musim tak ada pun. Ada, aku jumpa tadi dekat depan tu. Dekat mana? Dekat depan tu. Kita dah pusing dah tadi. Ada, jom. Pergi. Korang, sinilah. Aku jumpa Ratna. Sini. Kat sini. Kenapa macam ni? Ni ke Ratna tu? Patut ni? Tak. Patut tu? Tak. Mana? Aku jumpa Ratna kat sini, korang. Tak ada pun. Mana Ratna? Tak kenal pun Ratna tu siapa? Tapi aku jumpa dia dekat sini. Kau jumpa siapa? Sini tak ada siapa-siapa. Kita balik. Lepas tu kita tengok balik kat dalam kotak tu. Kan tahu ada healing baru kan? Balik. Betul. Okay, stop. Boleh tak kita duduk kejap? Aku nak cakap something. Okay. Sebenarnya, aku nak minta maaf. Aku tak ada niat pun nak rampas kawan kau ke apa ke. Sebab korang je lah kawan aku. Selama ni aku anggap korang lah yang ada dengan aku. Tak ada niat pun nak rampas ke. Nak pilih antara korang ke. Aku tak tahulah kalau kau rasa macam tu.
Ada ke benda yang kau nak luar kat kita orang? Kenapa kau rasa macam tu? Sebenarnya korang selalu berdua je tinggalkan aku. Macam korang palau aku, korang dah tak nak kawan dengan aku. Korang asyik-asyik jalan berdua je lah. Tak pernah macam nak panggil aku ke, main duduk sekali. Selalu tinggalkan aku berdua je. Aku minta maaf. Aku tak tahu kau rasa macam tu. Sebab selama ni aku rasa sama ada je aku kawan korang dua. Tak ada pun aku anggap nak anggap dia lebih, kau lebih. Tak ada. Aku minta maaf ni. Aku pun minta maaf juga. Sebab Kata sekarang kita baik-baik je. Tak payahlah gaduh-gaduh macam-macam muka. Apa-apa luar lah. ya doh kau Sarah semalam kau tahu apa aku sakit tu. Biasalah tu kita dah selalu gurau. Kan ada lagi ke? Iya. Dah lah. Okey sekarang ni apa kata kita try cari balik apa yang kau nak cari tu. Pasal kotak kan. Mungkin ada clue lain tu kan. Kan betul tak? Ada benda yang kita lepas pandang. Aku rasa kita boleh start mulakan cari tu. Itulah 15 Disember 1935 pada sahabatku tersayang Fatimah. Kejap. Man, ni gambar siapa ni? Wow. Ni kau ke? Ke moyang kau yang tadi tu cakap? Lawa lah. Lawa. Ni gambar Ratna. Ratna yang aku cakap tu. Ratna yang aku cakap tu. Ratna yang aku cakap dekat. Zaman bila tadi kalau kau berat 19 lebih. Takkanlah tu dia Ratna pun. Ni betul Ratna. Lepas tu ni nenek aku ni. Nenek ayah aku. Aku pernah tengok gambar dia. Lepas tu, kenapa Ratna boleh ambil gambar dengan moyang kau pula? Kenapa dia boleh jumpa kau pula? Betul. Tengok ni. Betul ke? Ni Ratna yang kau cakap tu? Betul ke? Betul. Ni lah Ratna yang aku nampak. Ada tulisan. Kat belakang. Cuba tengok balik. Apa dia tulis? Selamat tinggal sahabatku, Ratna Cempaka. Ratna ni dah tak ada patutnya. Maksudnya Ratna dah. Yang kau jumpa tu? Yang kau jumpa tu siapa? Kemana? Simpan. Sekarang weh, jom balik. Letak situ. Nama aku Ratna Cempaka. Apa mahu di sini?